Okey semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tommy Nasha. Jadi di video kali ini saya akan membahas video yang sebelum ni, sebab banyak sangat yang komen guys, nak hampir 300 komen dekat dalam tu. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat semua, dikarenakan banyak yang suruh saya letak QR kan, dia minta QR, saya tak bagi. Jadi semalam tu saya ada letak dekat community saya. Mungkin duit yang korang bagi tu akan saya kumpulkan untuk beli kereta. Disebabkan bulan depan saya banyak urusan dekat luar guys, saya sangat-sangat memerlukan kereta. Kemungkinan nanti motor akan saya jual untuk tambahan saya untuk beli kereta. Saya kereta mungkin nak beli kereta biasa saja, macam Proton Priv ke. Syukur-syukur kalau cukup duit nanti saya nak beli Azia atau 2015 lah. Market dia sekarang dalam 12,000 ke hingga ke 13,000, akan tahu. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Masrul Hisam, Muhammad Azhar, Norizaki dengan Zakia Syafi'i yang dah scan QR. Semoga dimurahkan rezeki tau. Saya macam tak sangka korang, terima kasih dah bantu saya. Jadi total semua semalam itu kumpul dalam ringgit RM260. Terima kasih sangat. So untuk korang mana-mana yang nak tolong saya, ini pertama kali lah saya minta tolong macam ni, sebab saya memang memerlukan kereta untuk bulan depan. Bawa Tarik, bawa Yusof nak untuk cek hospital, Yara pun nak cek hospital, saya pun nak urus visa. Lepas tu untuk kemudahan meniaga, so siapa yang nak boleh scan QR saya yang ni macam itu. Okay. Jadi terima kasih sangat-sangat. Saya tak ada paksaan ni. Kalau korang nak tolong boleh je scan QR, kalau tak pun tak apa. Macam itu. Jangan ada komen-komen nanti yang cakap saya ni pengemis ke apa tau. Macam itu. Okay. Jadi berhubung 2 hari lepas saya ada buat video pasal saya cakap nak ajak anak balik Nasha semua tu kan. Dekat dalam sana memang ramai komen yang tak bagi saya balik. Bukan tak bagi saya balik, mungkin korang bagi je saya balik, tapi jangan bawa bini dengan anak-anak. Dikarenakan yang pertama, banyak yang cakap fikir pasal kesihatan dengan pendidikan. Itu yang pertama. Sebenarnya memang betul, saya akui pendidikan dekat Malaysia ni lebih bagus guys, dan kesihatan pun lebih bagus. Yang kedua, suruh fikir masak-masak untuk pindah, sebab dekat Indonesia sekarang ekonomi tengah sulit, korang cakap kan. Lepas tu dekat sana dekat sana pun gaji rendah. Memanglah guys, kalau saya balik dekat Indonesia, kalau saya bekerja memanglah tak boleh hidup untuk survive anak dengan bini. Tetapi plan saya balik tu pun saya nak berniaga balik lah. Sebab ada satu harta teraki yang belum laku sampai sekarang ni. Saya punya tanah, mungkin tu nanti yang saya jual. Tapi saya dah setahun jual tak laku-laku lagi. Kemudian kemungkinan ni kalau pun balik, saya akan gadai je dekat bank macam gitu. Sekarang tak boleh gadai dekat bank sebab saya kat sini kan, nak balik pun susah. Jadi mungkin itulah saya gadai nanti untuk usaha. Lepas tu Nasha fokus dekat media, dekat Facebook. Dia buat konten nanti, saya bolehlah tolong dia sesekali. Tapi di dalam video tu saya ada cakap kan, saya akan balik tengok keadaan hujung tahun ni macam mana. Saya bukan balik secara tergesa-gesa. Saya tidak balik secara tergesa-gesa. Saya tengok situasi dan condition dulu macam mana. Saya harap korang faham guys. Macam gitu. Kemudian ada yang suruh saya bekerja. Ada yang cakap saya bodoh. Ya Allah teruknya. Lepas tu ada yang cakap saya tak fikir masak-masak. Semua tu saya dah fikir masak-masak guys. Benda ni saya yang hadap dah 1.5 tahun nak masuk 2 tahun. Saya sendiri yang hadap. Macam itu. Jadi apa yang korang tengok tu, berat lagi saya yang memikul. Macam gitu. Menurut saya pun dah cakap kan, semua ni guys, saya dah fikir matang-matang sebelum ni. Dah fikir matang-matang. Tapi kita tengoklah sampai hujung tahun ni macam mana. Macam itu.
Kemudian banyak yang suruh saya bekerja. Kenapa tak bekerja? Pemalas kau ni. Guys, saya cakap berapa kali dah, masak ni bekerja juga. Ada yang suruh buat part time, tak boleh. Saya sebab sekali masak tu ratusan bungkus. Sekali masak ambil masa 8 hingga 5 jam. Saya ada 6 menu. 6 menu ni saya siapkan dalam masa 1 minggu tau. 1 minggu masakkan 600 bungkus ni. Sebab saya masak seorang, bukannya saya Nasya boleh lah, Nasya mungkin tolong tengah-tengah nak tidur, macam gitu. Sebab saya ni makanan ni belum lagi pergi KL lagi. Nak pergi KL tu beli barang ulang alik 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Jadi bukan korang cakap saya pemalas macam tu. Saya rasa korang boleh tahu kot macam mana perjuangan saya. Orang-orang dekat WhatsApp je yang tahu perjuangan saya, sebab apa-apa saya share dekat sana. Macam itu. Dekat YouTube ni mungkin buat video-video, selalu video-video berniaga lah. Lepas tu sanggup lagi korang cakap saya malas. Saya hari-hari live di 2 tempat tau. Di YouTube sejam, di TikTok 2 jam. Promosi berniaga. Malas macam mana lagi saya dah buat baik lah. Dah terbaik lah saya buat untuk anak-anak dengan isteri saya. Dan memang tak ada rezeki nak buat macam mana. Kita dah usaha, kita dah berdoa, dah belum ada rezeki. Mungkin di hari lain ada rezeki lain macam itu. Tapi takat untuk makan, untuk nafkah tu cukup, Alhamdulillah. Macam gitu. Tapi cuma untuk nak lebih tu memang tak ada. Nak menyimpan tu memang tak boleh. Macam gitu. Ada yang suruh jual saya nasi lemak, ada yang suruh jual makanan dekat depan rumah. Depan rumah saya ni rumah lorong, bukan rumah tepi jalan. Lepas tu nanti kalau korang suruh saya niaga tepi jalan, nak pakai modal. Saya pun sekarang nak pakai modal, nak masak pun semput-semput. Macam mana? Jadi saya ni serba salah. Jadi korang buat saya serba salah tau. Sementara korang suruh saya jangan bawa bini balik, tapi keadaan macam ni. Balik pun nanti macam gitu. Saya sekarang tak tahu. Saya tersepit dekat tengah-tengah sekarang ni. Tak tahu lah. Saya pun dah bingung dah. Sebab tu saya tak balas komen yang video sebelum ni. Selalu saya balas je komen-komen kan. Sebab banyak sangat pendapat dalam tu. Nanti kan takut kalau saya jawab nanti banyak beranak-beranak dekat bawah tu. Jadi saya hindarkan lah. Jadi saya buat satu video lah sekarang ni untuk bagi tahu. Okey, saya nak bagi tahu kita orang ada jual makanan ready to eat. Sekarang ni ada 6 menu, tapi dendeng tak ada. Yang ada sambal jering, kalio jering, rendang, paru cili api, jering cili hijau dengan itulah 5 tu. Siapa-siapa berminat boleh tekan link WhatsApp di dekat bawah. Okey. Untuk harganya nanti saya bagi tahu di dekat WhatsApp. Saya rasa harga pun dah lama juga saya bagi tahu dekat dalam tu kan. Macam gitu. Okey, ada lagi satu guys, jangan saya tak nak korang sama-samakan tahu saya dengan orang lain. Sebab kita ni manusia ni ada ujian di masing-masing, ada dugaan di masing-masing. Cara je berbeza macam gitu. Mungkin Allah dulu dah bagi saya hidup senang, syukur Alhamdulillah. Sekarang dekat bawah lagi, nak mula lagi dari bawah. Banyak pelajaran yang saya dapat ketika saya jatuh macam ni. Jadi bersyukurlah, semua tu ada hikmahnya. Saya tak pernah menyesal pun Allah bagi saya macam gini. Saya ambil ikhtiar daripada ujian ni untuk kebaikan saya ke depannya macam itu. Saya tak nak korang tanya ini ke mana, itu ke mana, ini kenapa tak tolong, itu kenapa tak tolong. Saya tak nak jawab benda-benda macam tu. Biar korang faham sendirilah kenapa. Okey. Terima kasih semua dah bagi pendapat. Pendapat yang baik saya ambil, pendapat yang buruk saya buang. Macam itu je sekarang. Sebab saya tak nak pening-pening, sebab sudah terlampau lama orang hina-hina saya, caci-caci saya semua. Saya diam selama ni kan. Jadi kali ni saya akan lawan. Macam itu. Okey, akhirul kalam. Sebab saya banyak kerja lagi hari ni. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.